Ada psychiatrist diagnose almost suicide, anxiety and depression. Saya duduk dalam gelap. Saya tak pernah rasa macam nak jumpa orang. Memang tak suka jumpa orang. So kepada anda yang ada anxiety and depression macam saya alami sebelum ni, saya tidur 2 tahun. Saya tak boleh nak fokus. Saya depressed sampai tak boleh nak kawal perasaan. Which is saya sentiasa dalam bilik dan tak bergaul dengan orang, tak terdedah dengan matahari dan dalam kegelapan, keserangan, kemarahan, kesunyian. Okay, semua yang ada masalah K tu sangat kita panggil apa, one of the serious disease yang efek kita punya kesihatan mental. Okay, sebelum kesihatan mental tu datang adalah datangnya daripada kesihatan dalaman dulu. Assuming this next bio, 3 hari selepas tu saya dapat rasakan perbezaan dari segi mood lah. Mood kita boleh dikatakan sebelum ni kan saya makan Shiruto kan. Saya dapat bezakan dari segi kita punya kemarahan tu dikawal. Tapi next bio, after consuming 3 hari selepas, kira sehari 3 sachet, okay, saya punya energetic tu lain macam tu. Saya punya selera makan satu, naik. Saya punya emosi, happy. Saya punya fokus, itu number one yang paling saya suka. Sebab apa? Kita sebelum ni overthinking. Orang yang ada anxiety and depression ni, satu masalah yang paling utama adalah overthinking. Semua orang, kalau anda dah tahu kan, peringkat umur 13 tahun, you guys tak perlu pun ada anxiety and depression. You social anxiety sebenarnya tak wujud. You guys jangan stres. Itu yang paling penting. Kalau orang yang stres ni sampai tak terkawal, you akan lupa diri you sendiri.